Tanpa planning, test drive pun tak, beli je. Maka muncullah tak sampai 2 minggu kereta ni. Assalamualaikum semua, jumpa saya lagi kali ni dengan berbeza jentera. So sebenarnya ni saya wakil je, wakil kepada wife saya. Ini adalah Pro 2 Azia 2024 Spec X. Right, so sejarah untuk kereta ni, sebenarnya kereta ni dibeli untuk menggantikan, siapa pernah tengok video saya sebelum ni, untuk menggantikan Azia saya yang warna merah tu. Sebab saya tak nak bawa manual, saya nak auto. Saya cakap dengan wife, kenapa tak nak angkat Azia lagi? Sebab asalnya nak angkat Saga. Sebab saya ni penjual Proton, jual kereta. Tapi yang ni pun saya jual juga, saya yang arrange semua. Maka muncullah tak sampai 2 minggu kereta ni, tanpa planning, just test drive pun tak. So yang ni kereta ni daily wife. Cuma hari tu tersadai juga 3 bulan sebab wife dia tak nak tinggikan kereta. Dia cakap tak apa, biar sadai, dia tak nak tinggikan. Cuma yang sekarang ni saya dah keluar balik, tengah slow-slow suruh wife come back lah sebelum keluar anak. Okey, untuk depan apa yang dibuat sebenarnya kereta ni, sebab ni kan orang perempuan nak pakai kan. So tak ada saya nak buat track loop sangat. So kereta ni kita ke arah OEM juga. Tapi untuk sedap mata memandang je. Tak ada hardcore macam saya punya Azia warna merah tu. So untuk depan saya tukar custom hood pada FL5. Yang ni custom by Ajak CF. Ada dekat Ceras kot, saya tak ingat lah. Tapi korang boleh search lah Ajak CF. Yang ni hood pada dia. Harga pun berbaloi. Material FRP. And then untuk depan, yang ni saya cat lah supaya nampak penuh lagi. Kotak dia warna hitam. And then untuk Azia X, dia tak ada front skirt. Dia tak ada DRL depan. And then dia tak ada chrome depan. Dia kosong. Cuma depan memang kosong lah kalau Azia X. Asalnya saya nak ambil AV, tapi bila fikir-fikir balik, sebab nak banyak modified, buat apa saya nak ambil higher spec kan. Ambil X pun sudah okey lah. So yang ni chrome saya tambah. Frame plate saya pakai Japan size, kotak depan. And then front skirting saya pakai gear up. Tapi saya dah cat lah. Kalau asal kereta, contoh kalau Azia AV dengan Azia SE, warna hitam untuk front skirt, side skirt semua lah. And then untuk DRL punya cover pun saya cat warna body juga sebab saya nak nampak penuh. Itu saja pada yang depan. Untuk lampu semua standard. Saya just tambah chrome, DRL depan dengan front skirting je. So untuk side profile, kita nampak sport rim ni warna putih. Kalau ikutkan sebenarnya rim ni rim saya dulu, tapi tak apalah, saya hadiahkan dia lah kan. Rim ni saya takkan jual sebab ada, tak silap saya ada 2 biji je dalam Malaysia spec ni, which is yang ni Evan RC2 daripada Yokohama Wheels, tapi size 15. Kebanyakan RC2 ni dia banyak dekat Evo 8, Evo 9 yang size 17-18. Untuk 15 even kat Auction Japan pun tak jumpa. Saya pernah jumpa sekali je kat Auction Japan. Time tu harga dia dekat 7,000. Itu tak campur shipping, tak campur tax lagi lah. So saya nak jual pun tak tahu harga berapa. Tapi saya takkan jual lah sebab takkan jumpa. Kecuali ada betul-betul player yang betul-betul kental nak beli, saya sanggup lepaskan lah kalau dengan harga saya lah. So yang ni spek dia 6.5 JJ ET35. Memang lightweight. Sebelum ni saya pakai kat Azia merah saya. Sekarang saya letak kat kereta ni lah sebab saya suka lain pada lain. Saya bagi wife merasa pula. And then untuk spek tayar saya pakai Michelin Pilot Sport 3, size 195/55/15. Untuk daily Michelin Pilot Sport 3 memang sedap lah. Tapi harga pun sedap juga dengar kan. Tapi siapa yang pernah pakai Michelin, dia tahulah kenapa orang memilih Michelin. Cuma akan datang saya nak tukar tayar lain supaya nampak sidewall cantik lagi. Sebab kalau Michelin PS3 nampak bulat sikit. Tapi tengoklah macam mana nanti. And then untuk adjustable saya pakai
Brand saya tak beritahu, dia bukan brand. Dia custom adjustable. Kalau perasan punya ride height sama macam Azia saya, depan tinggi sikit, belakang rendah. Sebab saya nak bagi flat look. Dalam masa sama saya mungkin akan masuk track. Tapi tak tahulah, saya tak yakin sangat sebab dia pakai CVT. Kereta pun ada warranty lagi. So tengok macam mana, nanti dah habis warranty baru masuk track kot. Alright, so untuk yang belah tepi ni, yang ada side skirt, ni side skirt gear up. Saya cat juga body colour. And then kalau perasan, kita cerita pasal warna lah. So warna ni saya baru cat. Hadiah sempena anak nak keluar untuk wife lah. Dia pada meratip-ratip nak cat kan. Nak warna pink kan. So saya dah bagilah warna pink. Yang ni ada 3 tone. Dia ada warna purple, warna fuchsia pink tu lah, dengan warna biru-biru sikit. So 3 tone lah untuk colour ni. Yang ni saya custom dipadankan dengan high solid Nippon Paint punya clear 2K. Alright. And then untuk tepi ni ada chrome. Cuma dalam kamera tak perasan. Ni semua tampal-tampal lah, krom-krom. Biasa lah. Janji cantik sedap mata mandang je. So untuk belakang, sebenarnya belakang tak siap lagi lepas cat. Banyak barang saya dah buka yang tampal-tampal tu. Akan datang mungkin saya lampu saya nak tukar albino punya. Sebab sekarang macam dah kurang matching. Dulu saya ada tak reflector. Reflector ala-ala Agya baru punya style lah. Yang ada reflector sini, nampak penuh. Sekarang saya dah cabut sebab cat baru. And then ni chrome pada Agya Indonesia. Kalau kat Malaysia kebanyakan dia pakai yang stiker chrome je. Dia nampak kurang kemas tapi bergantung lah. Yang ni saya direct beli pada Endon. And then spoiler saya pakai spoiler Ace V2 kot. Saya pun tak ingat lah. Sini saya buatkan OTS masa maju. Main kereta ni lagi berbala lah. Yang Azia lama barang mahal. Yang ni boleh dengar lagi. And then yang ni chrome juga. So nampak kebanyakan kereta ni main elemen chrome. And then frame plate pun chrome tapi yang ni saiz kecil sikit. And then dia punya exhaust saya pakai exhaust love lah. Kebanyakan sebelum ni saya dah set up semua. Ini kereta laki ni set up ni. So saya tak tahu nak buat apa, saya letak lah exhaust love. Nampak lah elemen kereta perempuan sikit. So ni saya punya barang ni sebenarnya. Asalnya kereta ni patutnya pakai yang apa macam ni. Tapi wife tak suka, dia dah beli. Kita ambil je lah, dia ambil saya punya ni. Yang ni brand pada Japan, saya beli kat Autobags dalam RM90 kot. Dia pakai carbon fiber. Tapi tak apalah, jadi harta dia kan, biar je. Alright, so untuk dalam sebenarnya tak ada apa sangat. Sebab belum ada planning, sebab kereta baru setahun. Belum ada planning lagi nak upgrade. Cuma tengah kumpul duit nak buat full set Carrozzeria punya sound system. Untuk sekarang ni hanya pakai speaker Pioneer. Tak ingat lah model apa, tapi 4 speaker Pioneer. And then satellite. Yang ni satellite. Cuma yang ni satellite tak silap saya copy lah. Saya nak beli yang original dengan letak center speaker semua. Tapi full set lah dengan subwoofer. Cuma untuk sekarang ni belum lagi. Untuk meluahkan kos tu akan datang mungkin je untuk full set Carros. So untuk radio asal ZX dia pakai radio button biasa. So saya tak tahan, saya pakai seminggu je radio tu. Saya tukar Android player. Yang ni 12.3 inci kot tak silap saya. Daripada brand Audioworks. Yang ni pun saya survey lama sebab saya tak suka Android player sebenarnya. Tapi saya survey lama, saya beli yang mahal sikit bagi puas hati. Dia punya screen 2.5K, dia punya resolution. And then dia punya RAM tak silap saya 4GB lah. So far tak ada lagi semua. And then dia ada CAN bus semua lah. Ada CAN bus. Kalau reverse camera semua dia ada line tu bergerak-gerak. So nampak macam kereta mahal juga. And then untuk ACP pun ada. Dia ada wireless dengan wired lah semua. Selain pada tu karpet dadu macam biasa. Meter OBD saya letak Luffy punya. Kenapa saya letak Luffy? Beli kereta mahal, meter RPM pun tak ada. So letaklah meter Luffy. So bila meter Luffy ni boleh tengok RPM berapa. So saya letak ni supaya dia pelengkap lah untuk meter. Okay, itu saja. Untuk enjin saya tak ada planning langsung nak buat. Sebab ni kereta memang kereta pergi kerja balik kerja je. And then bukan saya yang pakai sangat, wife yang pakai. So janji corner sebelah tangan tak laju pun tak apa. Janji
senang nak bawa lah. And then bawa laju pun dia stabil, tu je. Kalau nak laju tu apa, tak ada plan. Mungkin kereta lain lah, nak laju beli kereta lain je. Sebab saya kereta ni dengan wife saya, kita dah bincang tak pakai lama. Paling lama pun 5-6 tahun. Sebab saya ni jenis tukar-tukar kereta. Mungkin lah pakai 5-6 tahun. Akan datang nak kereta lain, ada rezeki kereta lain lah. Pada sesiapa yang minat Azia baru ni, belilah. Sebab minat dia memang jimat. So far kereta ni dah sampai Thailand 2 kali. Yang tu pun unplanned juga. Setakat pergi Thailand tu tak ada hal. So saya sebagai kira tak ada lama sangat, kira dah 12 tahun main kereta. Kalau nak main kereta ni berkawan lah, bergaul lah. Bila bergaul tu confirm hobi korang sampai korang tua lah. Sampai korang krepok pun mesti korang main benda sama je. So itu saja. Terima kasih kepada Danny yang review kereta kedua dalam garaj saya, which is kereta wife saya. Azia juga nombor plate, nombor yang sama, matching. So yang ni nombor plate tradisi saya. Dulu saya ada kereta 992, yang tu zaman 2014, 2016, 17 sampai 2021. Yang tu M3, BMW M3. Nombor plate 992 juga. So saya nak nombor plate ni sebagai kenangan kereta saya tu juga, 992. Sebab saya punya family punya nombor semua 92. So kalau siapa yang bertanya soalan kenapa 9992 ataupun 92, sebab family saya semua nombor 92. Itu saja. Apa-apa pertanyaan boleh follow saya dekat IG ataupun TikTok Drive Vizici. Terima kasih semua. Warna silver. Kereta ni asal warna silver. Oh. Cut.